إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita. Akan kita sambunglah pausan kita yang telah lalu. Di mana kita telah bersetuju untuk belajar, berkongsi dan merujuk buku ini itulah 40 hadis asas muamalah Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah bin Jalil. Di mana last kuliah hari itu saya dah sebutlah buku ni secara umum ia ada buku yang paling basic lah ataupun yang paling asal lah dalam soal muamalat ataupun urusan keduniaan kita sama kita lah, khusus yang bersabit dengan harta. Di mana malam ni insya-Allah saya dah bagi buku ni. Belum bagi Haji Yasin? Saya dah bagi Mana dia? Tak ada dia hari ni. Dah bagi dia kan? Di mana malam ni insya-Allah kita akan kongsi sikit sebanyaklah tentang sinopsis buku ini. Maksudnya buku ni dia nak cerita tentang apa? Merujuk kepada bab-bab yang ada dalam buku ni lah, sinopsis dia lah. Di mana buku ni tuan-tuan, dia ada beberapa bab lah. Kalau kita tengok dia ada sampai 13 bab atau 13 bahagian. Bahagian tu bab lah, ya. Dimulai dengan pendahuluan. Di mana dalam pendahuluan tu dia sebutlah sikit sebanyak tentang kewajipan mempelajari fiqh muamalah. Ya. Biasa kita tahu fiqh ada banyak lah kan. Ada fiqh ibadat. Merujuk kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembahyang, puasa, zakat, haji. 5 lah sekurang-kurangnya. Dimulai dengan taharah lah. Taharah, sembahyang, puasa, zakat, haji lah. Ataupun sebagai ulama pecahkan lagi lah. Tambah jenazah. Pasal dia kata jenazah ni berasingan. Tapi kata-kata jenazah dia masuk dalam fiqh sembahyang. Sebab itu Kitabul Janaiz, kitab jenazah ni dia duduk dalam Kitabus Solah, dalam kitab sembahyang. Ya. Mana dia duduk dalam bab sembahyang tu lah. Sama juga ada ulama mengasingkan antara iktikaf dan sembahyang, ada puasa. Puasa lain, iktikaf lain. Tapi sebahagian dia sekali kalah. Di mana Kitabul Iktikaf atau Babul Iktikaf dia duduk di dalam kitab atau Babus Siyam, bab puasa. Pasal dia kata iktikaf ni dia sekali dengan puasa. Jadi kalau yang mengasing-asingkan begitu, banyaklah kitabnya. Adalah 7 di situ sekurang-kurangnya. Tapi kata-kata 5 saja, ya. Taharah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian fiqh-fiqh yang lain. Salah satu fiqh ni lah, itulah fiqh muamalat. Di mana sebenarnya muamalat ni dia luas. Selain ibadat, semua muamalat. Ya. Ada muamalat harta yang akan kita baca buku ni lah. Dia panggil fiqhul muamalah al-maliyah. Fiqh muamalat harta. Ya. Ada muamalat kekeluargaan. Fiqhul muamalah al-usariyah. Tadi the science of commercial matters. Yang ini the science of family affairs. Maknanya muamalat kekeluargaan ni manakah lah, senang cerita. Ya. Tadi urusan kita sama kita dari sudut harta. Hak ni urusan kita sama kita dari sudut kekeluargaan lah. Tunang, nikah kahwin, cerai berai, kolok, tulu, zihar, li'an. Tak tahulah tuan-tuan belajar ke tidak tu. Ya. Which is sebahagian besar masih kita kena tahulah. Walaupun sebahagian tu macam kita bukan tak perlu tahu, tapi orang Melayu jarang buat kot, macam zihar, orang Melayu jarang buat. Ya, menyamakan isteri dengan ibunya. Orang Arab dulu kalau dia nak mencela isteri dia, dia akan cakap isteri dia macam mak dia lah. Anti alayya ka zahri ummi. Mu ni macam belakang mak aku lah.
Orang Arab dia akan menceraikan isterinya atau sekurang-kurang mencela beliau dengan menyamakan isterinya dengan belakang mak dia. Itu budaya orang Arab lah. Lalu Allah Ta'ala mengharamkannya. Tak boleh zihar. Siapa-siapa yang zihar, kena kafarah. Ya. Puasalah 2 bulan tu. Kalau agak. Tapi kita tak kot. Ya. Kita panggil isteri kita Umi. Dah tak ada anak dia, anak kita panggil Umi. Kita pun panggil lah Umi kat isteri kita. Zihar ke? Tak. Tak. Kita tak ada niat nak menyamakan isteri kita dengan mak kita pun. Itu cuma panggilan. Atau nama lain lah bagi isteri kita merujuk pada mak pada anak kita. Ya. Berbezalah dengan orang Arab dulu. Memang dia sebut begitu, dia memang nak celah bini dia. Nak zihar. Bahkan dia nak cerai kan dengan cara itu. Salah satu cara cerai orang Arab yang buruk lah. Macam kita tak boleh nak imagine kan. Betul tak? Nak cerai-cerai je lah. Kita kata begitu. Tapi budaya dia. Budaya bangsa masing-masing kan. Orang Arab ada budaya masing-masing. Ya. Tapi kalau khuluk orang Melayu boleh buat. Khuluk ni maksud dia bersumpah untuk tidak mahu menyetubuhi isterinya. Ya. Di mana kalau dia bersumpah begitu, dia tak boleh lebih daripada 2 bulan. Kalau lebih 2 bulan, dia kena kafarah. Dan dia kena pilih sama ada dia balik pada isterinya atau menceraikan beliau. Itu main khuluk. Khuluk ni, saya ingat 50-50 lah kot. Ada orang Melayu buat, ada marah sangat bini dia kan. Dia bersumpah. Aku takkan sentuh kau lagi. Ya. Haram sumpah gitu tuan. Tapi tak kena kafarah selagi mana tidak lebih 2 bulan kita tidak menyentuhnya. Faham tak? Tuan-tuan tak buat tu. Tapi boleh dibuat juga oleh setengah orang, betul tak? Ada marah ke isteri sangat kan? Ya. Tapi dia fi'l usariyah lah, mana kekeluargaan. Kemudian ada jinayat. Itu dipanggil muamalah kemasyarakatan. Ya. Fiqhul muamalah al-ijtimaiyah. The science of social affairs ataupun matters. Di mana dia ada jinayat, dia ada qada dan beberapa yang lain. Ya. Asal cerita dia tuan, muamalah ni kita dengar selain Allah lah, ataupun kita dengan sesama kita lah. Sama ada yang melibatkan harta, melibatkan kekeluargaan, melibatkan kemasyarakatan, bahkan politik, siasah. Siasah tu muamalat. Pasal kalau ada skop harta, muamalah maliyah, ada skop keluarga, munakahat ataupun usariyah, ada skop masyarakat yang kita sebut ijtimaiyah, ada skop kenegaraan, siasah atau siasah. Betul tak? Kau tak boleh belajar politik. Kau tak boleh belajar politik majlis surau ni. Kalau awak belajar atau mengajar politik kepartian, tak boleh lah, orang marah lah kan. Tapi kalau politik Islam, okey, bahkan banyaklah market kita buku-buku yang mengajar tentang politik Islam. Siasah Islamiah atau siasah syariah, Islamic politics. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Tapi kena jaga-jagalah kalau mengajar bab tu kan. Cuma ini muamalah harta lah. Yang kita sebut muamalah je. Sebenarnya bila sebut muamalah, dia luas. Tapi dah jadi uruf, jadi adat. Di mana dalam syarak ni kalau uruf tu tak menyalahi, dia diterima pakai lah. Asal-asal dulu bila sebut muamalah ni selain ibadat, dia merakumi macam-macam lah kan. Macam sebut tadi, berbagai-bagai disiplin ilmu lah. Berbagai bidang lah. Tapi lo ni bila sebut muamalah, bukan orang Melayu saja, orang Arab pun. Buku muamalah harta disebut sebagai muamalah saja. Fiqhul muamalah, that's it. Maka boleh diterima lah selagi mana kita faham lah. Dan dia tidak bercanggah sama sekali. Ya. Sebenarnya bila sebut fiqh muamalah, dia merujuk pada fiqh muamalah harta. Yang tepatnya fiqh muamalah harta. Pasal muamalah ada macam-macam. Tapi dah uruf kan uruf. Dan memanglah konteks kehidupan kita, kita banyak menerima uruf. Ya. Yang mana ia telah menjadi satu perkara yang tidaklah hukum syarak yang jelas, tapi selagi mana ia tidak bercanggah, maka ia boleh diamalkan. Ya. Hatta banyak benda yang dulu-dulu ulama memang haram lah. Tapi hari ni tuan-tuan buat relax aja. Ya tak? Cuma kalau tak belajar tak nampak lah. Macam kita belajar kita nampak. Ya. Puluh-puluh tuan-tuan. Ulama dulu larang, semua banyak kita buat. Ya.
Lah nota saya saja ada 40. Sebahagian tu memang tuan-tuan buat lah. Ya. Baik. Tapi tak apalah ya. Sebab dia ada benda yang memang kita tak ada toleransi lah. Bila mana suatu isu itu disepakati, haram, jelas dengan Quran dan hadis Nabi, no discount. Itu memang tak boleh buat apa lah. Tapi selagi mana ia masih melibatkan ijtihad, ada pendapat masing-masing, ada pandangan masing-masing, ya. Dan masing-masing pun ada hujah. Cuma ulama dulu dia lebih suka yang tu. Nampak macam kuat hak tu. Dengan dalil-dalil dan nasnya. Tapi dalam konteks hari ni, kalau dalil saja kuat tak cukup. Dia kena timbang lagi dengan aspek-aspek yang lain. Ya, uruf salah satu daripadanya. Maslahah salah satu daripadanya. Dan juga perkara lain yang menjadi sandaran utama lah dalam hidup kita ni. Ya. Apa? Tuan-tuan kalau nak renov rumah atau nak buat rumah, contohnya, tuan-tuan buat macam mana? Dia ada 3 model. Nombor 1, tuan-tuan bagi duit sekaligus. Nak buat rumah kau, nak renov kau, tuan-tuan akan minta quotation dulu. Cari 2-3 kontraktor, minta quotation macam tu kan. Berapa ni? Okey. Renov 30,000 contohnya. Tak tahulah renov ke apa, renov sikit 30,000 kan. Ya. Kalau buat rumah, ni 300,000. Model nombor 1 bayar sekaligus. Kalau 30,000 bayar 30,000. Kalau 300,000 bayar 300,000. Lepas tu dia buat lah. Ada buat satu. Itu buat mazhab Syafi'i ni. Kalau tuan-tuan nak buat upah-mengupah pembuatan macam tu, hak terbaik tuan-tuan bagi duit semua. Ya, tu hak terbaik lah. Hak nombor 1. Halal. Nombor 2, tuan-tuan beli barang. Bagi dia barang, tuan-tuan upahlah cara beransur-ansur. Tadi tuan-tuan bagi duit je. Lepas tu dia buat lah. Dia beli barang apa itu, ini dia buat. Yang ni tuan-tuan bagi barang. Lepas tu tuan-tuan upahlah cara beransur-ansur. Boleh juga. Tadi dia panggil istisna ala wajhi salam. Yang ini dia panggil akdul ijarah. 2 model ni pas. Model nombor 3 ni, tuan-tuan duit pun tak bagi, barang pun tak bagi, dia buat secara beransur-ansur, tuan-tuan pun bayar beransur-ansur. Agak-agak mana tuan-tuan buat? Nombor 3 ni lah. Nombor 1 tak ada orang buat tuan, bagi duit sekaligus lari je kontraktor. Buat hak ni kan? Ya tak? Tak ada orang buat lah hari ni hak tu. Ya. Padahal dulu hak tu yang disuruh, yang dibenarkan, bahkan model hak nombor 3 tak boleh. Nombor 2 okey sikit. Tapi nombor 1 ni hak top sekali lah. Ya. Loh, ni kalau buat gitu lari kontraktor. Tak ada kontraktor jahat, tapi sebagian pun memang jahat. Minta maaf agak lah. Kita kawan pun ada yang kena begitu. Tak payah habis pun, tapi payah banyak. Kadang awal-awal dia lari dah. Kadang-kadang ujung dia lari. Tanya ujung-ujung tu kadang kita bagi lebih sikit kan. Kalau bagi sikit-sikit lah, 10,000, 10,000, 10,000. Ujung-ujung tu dia bagi 20,000. Dia lari. Banyak gitu. Kawan saya pun kena. Kena cari kontraktor lain pula. Sambung kerja dia. Tak tahulah. Dia tak rasa gapo makan duit haram kot. Orang bukan Islam kot Ustaz. Orang Islam lah tu. Mana ada kita cari orang bukan Islam, kontraktor setakat nak repair rumah sikit-sikit ni. Hatta nak buat rumah pun mesti kita cari orang Melayu Islam kan, betul tak? Kadang-kadang saya kawan-kawan, tapi kadang-kadang kawan-kawan pun makan kawan sekarang ni. Itu masalah tu. Ya. Nombor 1 tak ada orang buat lah. Nombor 2 ada juga orang buat. Sebab lebih menjimatkan. Kita beli barang, upah orang buat kan. Kalau pergi jumpa kontraktor minta quotation mahal. Ya. Kawan saya ada 2-3 orang buat banglo, dia yang uruskan. Cari orang Indonesia 3-4 orang, upah dia buat hari-hari. Bayar gaji hari lah. Itu okey. Hatta kawan saya sekarang ni pun dia buat rumah. Rumah lelong lah dia beli. Dia urus semua. Upah Indonesia 3-4 orang dengan saudara dia daripada Kelantan. Buat hari-hari. Itu. Nombor 2 ni ada buat jugalah sebahagian kan. Tapi ramai yang buat nombor 3. Nombor 3 kalau dulu-dulu tuan-tuan, of course lah hak standard mazhab Syafi'i haram. Secok jari haram. Ya. Pasal awak tak boleh buat akad pembuatan dengan cara bayaran beransur-ansur sebegitu. Ya. Dia panggil istisna. Mana boleh. Tapi hari ni kata-kata buat nombor 3. Ya. Awak. Kalau ikut dalil tak kuat, tapi kemaslahatan yang besar di situ. Ya.
Di samping ia merupakan ijtihad lah. Ya. Tuan-tuan pergi makan kedai nasi campur kan, contohnya. Pergi makan nasi kedai nasi campur kan. Pertama, tuan-tuan, tentukan harga dan bayar. Masa ambil nasi, tunjuk ke dia tengok, okey, RM10 bayar. Makan. Itu hak nombor 1. Top. Halal. Tak ada dakwa-dakwi. Tak ada syubhah. Sepakat para ulama, itulah yang digalakkan sama sekali. Hatta kalau tuan tengok fatwa wilayah, dia kata hak itulah. Bayar dulu. Yang kedua ialah tuan-tuan bayar kemudian. Tapi tuan-tuan tentukan harga dulu. Mana hak tuan-tuan nak makan tu telah tetap harganya, diketahui harganya. Ini nasi capur jadi isu kalau kedah telah dinyatakan harga siap-siap tak apa. Tapi banyak kedah tak ada harga pun, kalau ada harga tak ikut. Ya tak? Tapi kalau dah ditetapkan harga, bayar lambat pun tak apa, makan dulu. Ya. Tapi kalau hak nombor 3 ni, harga tak tetap, ambil terus makan, haram. Mazhab Syafi'i secuk haram. Bahkan majoriti ulama melarangnya. Awak harga pun tak letak lagi, tak tahu ke mana hala, awak makan dah. Mana boleh awak guna barang yang belum lagi awak buat akad untuk jual beli, tak boleh. Tapi hari ni banyak kita buat tu, betul tak? Tapi saya tak, tuan. Saya kalau nak makan, saya akan tunjuk dulu, panggil dulu, tulis, sambil-sambil saya makan. Ya? Dan itu sekurang-kurang lah. Tapi tak apa, okey je. Nak cerita, kalau nombor 3 ni memang haram lah dulu. Tapi lo ni, nombor 3 ni dia benarkan. Tak. Atau kalau tuan-tuan tengok fatwa wilayah pun, negeri lain saya tak pastilah. Dia kata boleh sahaja mengamalkan mana-mana model yang awak rasa nak amalkan. Tapi sebaik-baiknya nombor 1 atau nombor 2. Nombor 3 ni dia tak galakkan. Pasal apa begitu tuan? Pasal uruf, maslahah dan tidak membawa kepada pertikaian-pertikaian tertentu. Dia muamalat ni dia agak fleksibel dan open lah dalam banyak hal. Baik. Jadi dia panggil muamalat tak ada masalah. Kita istilah ni dia tak ada masalah sama sekali. Baik. Dalam pendahuluan tuan-tuan, dia sebut tentang kewajipan mempelajari fiqh muamalat. Ya. Kemudian komponen fiqh muamalat. Apa maksud kewajipan mempelajari fiqh muamalat? Maksudnya kenapa kita nak belajar fiqh muamalat? Ya. Pasal apa kita nak belajar? Dan very unfortunately tuan-tuan, saya tak tahulah di Selangor. Macam ni KL kan. Mufti wilayah hari tu Ustaz Ahmad Fawaz, bila dia naik jadi mufti, dia galakkan siapa-siapa yang ada ilmu, ada pengetahuan, bahkan ada kelakar. Of course lah kepakaran untuk mengajar muamalat, supaya mengajar orang awam, terutama di petah-petah umum lah, seperti di masjid dan surau. Kerana dia kata, kalau masjid surau lah, hanya 3% sahaja yang ada kuliah muamalat. Dan ustaz yang mengajar muamalat. Mana kalau ada 100 masjid di Selangor, di Kuala Lumpur ni, hanya 3 masjid saja yang ada kuliah muamalat. Sini pun tak ada kan? Sebelum ni kan? Ada? Tak ada je kan? Ya. Dan bagusnya, Ustaz Ahmad Fawaz ni memang orang syariah dan dia antara yang ni lah bergiat jugalah dalam muamalat Islam ni. Hatta kalau tuan-tuan pernah tengok lah, dalam TV tak ada lah kan, dalam YouTube. Sebelum PKP itu anda ingat, 6-7 tahun dulu lah, dia ada bual bicara ya, dengan Tan Sri Dr. Daud Bakar. Banyak juga sirinya, anjuran Amani itulah, Amani Advisors, syarikat Daud Bakar lah, International Syarikat Advisor kan. Di mana saya melihat sebahagian besar daripada bual bicara beliau itu menarik jugalah. Kena Daud Bakar kan. Tu kita punya champion lah kalau muamalat dan kewangan Islam di Malaysia ni, walaupun baru-baru ni kena tangkap. Tak apalah, yang dia kena tangkap tu dia punya hal lah kan. Tapi dia antara tokoh lah sebelum ni. Ya. Yang biasalah dia antara top advisor di Bank Negara, di SC ya. Dan sebahagian polisi yang ada yang diamalkan di peringkat kewangan memang daripada beliau dan rakan-rakan beliau, AJK beliau lah. Tak apalah dia buat salah tu dia punya hal lah kan. Tu pun tak tahu salah lagi, baru didakwa. Nak cerita mufti wilayah tu memang dia ada banyak, dia ada beberapa siri ni lah. Cuma dia bincang basic-basic muamalat lah.
Dan saya ingat 6-7 tahun dulu masa dia buat bicara tu memang saya menontonnya lah. Ya, masa PKP tu hari. Ya. Okey. Pasal apa nak belajar? Allah Taala sebut dalam Quran, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Kita tahu jual beli itu halal. Tapi ada sebahagian jual beli itu tidak halal. Macam mana tuan-tuan nak tahu jual beli itu tidak halal kalau tuan-tuan tidak belajar? Memang kata-kata halal, tapi ada sebahagian tidak halal. Terutama jika jual beli itu melibatkan hutang. Hutang ni tuan-tuan, tak kisahlah hutang pinjaman ke, hutang jual beli ke, hutang barangan ke, whatever hutang lah. Kemungkinan dia boleh terdedah kepada larangan Allah. Nombor satu, riba lah. Contoh beli barang, ansuran contohnya, installment kan. Cuba tengok klausa. Ya. Di mana sebahagian installment ni, kalau tuan-tuan tengok di dia punya produk, ialah kotonak isi borang, kat belakang tu ada dia punya, dia panggil product disclosure lah. Maklumat tentang produk kat belakang tu kan. Tuan-tuan ambil installment ni, berapa bulan installment apa dia bagi tahu situ. Kalau ada klausa lambat bayar kena charge, maka itu haram. Which is very unfortunately lah, market kita memang market konvensional. Di mana kalau tuan-tuan buat installment, ya, tak kisahlah kedai Melayu ke kedai Cina ke, ya tak? Kalau dia tak ada idea tentang syariah, lagi satu bukan dia yang buat pun, kadang daripada syarikat yang main tu, dia kedai ni saja yang buat itu, yang dia punya apa, syarikat main dia lah kan. Yang mana syarikat-syarikat yang buat installment ni bukan ada penasihat syariah pun. Ya. Dan very unfortunately kadang-kadang bila melibatkan installment, dia akan ada, dia panggil klausa lewat bayar, di mana ada penalty di situlah. 2%, 3%, 4%, 10% pun ada. Di mana haram lah tuan. Tuan-tuan tak boleh terlibat dengan riba. Tapi dah kita tak tahu kan. Dah kita tak ambil tahu pun. Tuan-tuan ambil installment tengok ke? Saya pun tak tengok tuan. Dulu lah masa kita ambil installment. Saya ambil installment sekali lah. Masa saya ambil TV saya. Mula-mula saya kahwin dulu. Dengan satu pasaraya. Ya. Which is memang ada lewat bayar lah. Kena RM10 rasa masa tu. Lama dah cerita 20 tahun lepas. So market kita. Market konvensional. Tapi kita tak tahu. Tak apalah. Browser sebab tak tahulah. Okey, jadi ada banyak jual beli yang dilarang. Ni musim-musim buah ni, ramai orang duk buat pajakan dusun. Kita ada model pajakan dusun yang patut syarak ke? Saya kata tak ada. Banyak orang duk buat pajakan dusun tu. Cara hot tak patut lah. Awal-awal belum musim atau di awal musim, beli dah. Bayar dah deposit. Bayar deposit ni dia ada dua. Satu, kita tak buat jual beli lagi. Kita cuma booking saja. Which is kalau booking kita boleh tarik diri. Tapi kalau awak buat pajakan dusun, awak boleh tarik diri ke? Tak boleh. Bila awak buat booking tanpa boleh tarik diri, itu sudah dikira jual beli. Which is buah tak ada lagi awak buat dah. Mana boleh? Betul tak? Tuan-tuan mungkin tak buat. Tapi geng-geng peniaga-peniaga buah-buahan kita semua buat. Hatta atuk saya dulu pun memang ada dusun. Dan dia buat secara pajakan seumpama itu. Memang mereka akan beli, peraih-peraih ni lah. Dia akan beli awal. Awal musim tu dia akan beli dah lah. Atuk saya ada 9 ekar dusun. Tapi dia share dengan adik-beradik dia lah. Dusun durian dan buah dokong. Dan rambutan juga. Di mana memang peraih-peraih akan datang beli di awal dusun. Di awal musim. Ya. Kira berapa? Contoh nak beli RM10,000. Jadi dia bayar dulu RM3,000. Nanti bila musim sudah masuk atau boleh dipetik, dia akan datang, dia akan bayar bakinya lagi RM7,000. Kalau dia bayar RM3,000, RM10,000 tadi kan? Dia bayar RM7,000. Ya. Boleh lah gitu? Tak boleh ha. Itu dia panggil jual beli buah yang belum masak. Which is haram kita buat jual beli buah yang belum masak. Of course lah buah kata bukan belum masak. Buah tak ada beli dah. Saya tak beli, ustaz saya booking. Booking ni, kalau tuan-tuan bayar pendahuluan, tapi tuan-tuan boleh tarik diri lah. Itu dia bukan tak jadi jual beli lagi. Dia panggil hamih jidiah. Itu hanya security deposit saja. Tapi siapa nak begitu? Penjual nak begitu. Dia bagi deposit,
Lepas tu dia boleh buat pilihan. Nak beli atau tak nak beli. Mana dia nak. Tak. Jadi mau tidak mau, dia kena beli siap-siap. Okey, jadi ada banyak jual beli. Ni baru-baru ni seorang artis, dia buat jual beli cedok-cedok. Ya. Bayar RM50, dia akan cedok dalam baku dia lah. Dalam baku tu ada macam-macam alat solek, kosmetik. Ada harga 50, ada harga 100. Tengoklah harganya tak dia beza-beza. Dia taruh je dalam tu. Kemudian tuan bayar RM50, dia cedok. Bayar RM50, dia cedok. Boleh tak? Haram lah. Mana boleh jual beli macam tu? Ya? Ini semua betul-betul jual beli yang dilarang. Yang tidak halal. Haram lah. Ya. Itu jual beli borong tu. Lebih kurang je kan? Kita mana tahu barang kat dalam. Borong tak apa. Ya. Kita tahu barang kita beli. Yang tadi kita tak tahu. Kita boleh dapat apa saja. Tapi borong dah ditentukan barangannya. Ya. Dan juga kadarnya walaupun tidak secara satu persatu. Pasal borong kan. Of course lah dia juga diamalkan pada zaman Rasulullah, saya tak pastilah. Tapi pada zaman sahabat Nabi SAW memang mereka mengamalkan borong. Termasuk Umar Al-Khattab. Umpama dia oleh anak beliau lah, Ibnu Umar. Di mana Umar ni melakukan perniagaan secara juzaf. Juzaf ni atau jizaf. Mana secara borong lah. Wholesale. Tak apa. Lagi banyak kan. Nanti dia ada ni huraian dia. Dan Allah Ta'ala kata lah ayat tu wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Macam mana tuan-tuan nak tahu sesuatu benda itu riba kalau tuan-tuan tak belajar? Ini ramai orang beli emas online. Beli emas online. Betul tak? Di mana emas antara produk yang cukup mudah terdedah kepada riba. Ya. Sebab emas ni dia item ribawi. Dia sama macam perak, dia sama macam mata wang. Ya. Dan dia paling kritikal sekali. Sebab itu tuan-tuan, Badan Syariah Dunia, AOFI, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Itu kita punya badan syariah dunia lah yang mengeluarkan panduan, parameter atau benchmark yang disebut sebagai standard syariah untuk dunia punya. Kita pun pakai, tapi kita tak pakai semua. Ada yang kita pakai, ada yang kita tak pakai. Tapi kita berdaftar dengan mereka. Di mana dia ada puluhan standard syariah. Parameter untuk muamalat dan kewangan Islam semasa ni. Tak kira lah banking, tak banking ke. Ya. Dia ada 60 lebih. Saya ada buku dia 58 saja. Tapi yang latest ada 60 lebih. Ya. Which dia punya standard nombor 1 apa? Al-mutajaratu fil umulat. Perniagaan mata wang. Pasal dalam banyak-banyak perniagaan hari ni, perniagaan yang paling mudah terjebak kepada larangan Allah besar sekali lah, riba, ialah mata wang lah. Dan emas perak juga. Pasal emas perak, mata wang ni dia satu keluarga. Dia adik-beradik. Di mana dia ada tata cara. Dia ada kaedah dia. Tuan-tuan buat tak kena kaedah, dia jadi riba lah. Ya. Nak kalau beli emas seorang. Sebagai besar boleh melibatkan riba lah. Walaupun ada struktur yang tak jadi riba juga. Ya. Tapi kalau emas perhiasan dia okey lah. Emas perhiasan ni kalau ikut standard JAKIM kita, dia bukan item ribawi lah. Tuan-tuan boleh saja beli dengan penangguhan. Tuan-tuan boleh beli syarat surah maksudnya. Dan dia tak terikat lah kepada tata cara jual beli item ribawi yang kita sebut sebagai bank sorof. Dia jual beli emas, perak dengan mata wang ni, dia lain. Dia panggil jual beli sorof. Ya, di mana Nabi memang mengajar sahabatnya satu persatu bagaimana berurus niaga emas, perak dan juga mata wang. Darham dan dinar lah pada zaman dulu. Which dia agak kritikal lah. Which kalau orang tak belajar memang tidak tahu. Tak nampak. Riba ni memang tak nampak. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu riba kalau kita tak belajar? Sebab riba ni ada yang keliruan. Bagi hutang ambil lebih riba lah. Tapi banyak riba yang ada, terutama dalam pasaran pada hari ni, ialah riba yang hidden. Tadi riba zahir. Ini riba, bukan riba batin. Dia panggil riba khafi. Mana riba yang kita tak nampak lah. Kita tak tahu pun dia riba. Ya. Tukar duit, tanya nak gaya. Duit bagi hari ni, duit yang duit kita bagi hari ni,
kemudian ambil esok. Riba lah, duit mana boleh tangguh. Mata wang, perak dengan duit ni, kalau kita buat pertukaran sesama item dia, dia tak boleh tangguh. Kalau tangguh dia jadi riba lah. Memang riba lah. Ya? Awak. Macam tadi, penalti lewat bayar. Itu riba. Dia panggil riba jahiliyah. Ya? Okey, nak isyarat. Jadi amat penting sekali. Dia sebutlah beberapa perkara kenapa kita perlu belajar fiqh muamalat. Kemudian dia pergilah kepada kaedah umum muamalat. Ada banyak tuan. Ada puluh-puluh. Tapi dia bawa mari beberapa kaedah saja. Ada 5 perkataan umum syariah bagi fiqh muamalat. Kaedah umum dia lah. Kemudian 5 ciri unik fiqh muamalat, 5 amalan asas fiqh muamalat, 5 larangan ulama fiqh muamalat. Kemudian dia mula dengan hadis-hadis 40 yang dimuatkan dalam buku ini. Ya. Which is daripada hadis-hadis yang ada tu, dia ada 13 bab sebut tadi kan, 13 bahagian. Bahagian pertama tuan-tuan, dia mulakan dengan akad muawadat. Dia tulis sini akad muawadat. Dia sebenarnya Arab dia uqudul muawadat, akad-akad pertukaran. Kontrak-kontrak pertukaran, perjanjian pertukaran. Apa nama pertukaran? Pertukaran ni maksudnya ia melibatkan dua pihak dan lebih. Jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, tempah menempah dan buat membuat. Tadilah repair rumah, renovate rumah, itu dia panggil buat membuat, istisna. 5 ni antara akad pertukaran yang diguna pakai macam meluah daripada dulu sampai ke hari ni. Jual beli, siapa tak buat jual beli? Ya tak? Kita kecil pas tua. Maka kita tak jual, tapi kita beli. Bila terlibat dengan beli, dia panggil jual beli lah tu. Al-bai'. Ya? Orang Arab ni boleh sebut bai', jual beli lah. Jual pun bai', beli pun bai'. Pasal jual beli, dia tak berlaku berasingan. Bila dia jual, mesti dia beli. Bila dia jual, mesti ada orang beli. Bila kita beli, mesti ada orang jual. Dia jual beli, dia serentak, betul tak? Sebab tu dia satu kata aja, bai'. Ya? Bai' boleh guna jual, bai' boleh guna beli, bai' pun boleh guna jual beli. Ya. Jadi uqudul muawadah, akad-akad pertukaran lah. Di mana bila sebut pertukaran, pihak-pihak yang terlibat lah. Kalau penjual dengan pembeli, kalau penyewa dengan yang menyewa, kalau yang memberi upah, yang mengambil upah. Betul tak? Kalau yang membuat dengan yang minta buat, kalau yang menempah dengan orang yang ditempah. Semua ni dua pihak tu lah. Penjual, pembeli, penyewa yang disewa. Masing-masing nak mendapat manfaat masing-masing. Sebab itu dia disebut sebagai tukar menukar. Jual beli tukar menukar. Tukar menukar barangan dan duit. Sewa menyewa tukar menukar. Uqudul muawadah. Pasal apa? Sewa menyewa ni dia tukar duit dengan manfaat. Sewa menyewa ni dia jual beli juga sebenarnya. Tapi dia bukan jual beli barangan. Dia jual beli manfaat. Saya ada rumah. Saya tak jual rumah tu. Saya bagi sewa. Apa maksud saya bagi sewa? Saya jual manfaat rumah itu kepada orang lain. Apa manfaat rumah? Kediaman lah, duduk. Jadi bila dia bayar, dia boleh duduk saja. Rumah tu saya punya. Dia cuma mengambil manfaat dari rumah itu. Itulah maksud. Sebab itu jual beli, sebab itu sewaan ni dia sebut sebagai jual beli manfaat. Yang kita jual bukan aset atau barangan. Yang kita jual adalah manfaat kepada barangan. Ya. Upah sama juga. Upah pertukaran. Dia bawa konteks jual beli lah upah upah ni pun. Pasal bila tuan-tuan upah sebenarnya tuan-tuan jual dan tuan-tuan beli juga. Tuan-tuan suruh orang buat rumah. Tuan-tuan beli sebenarnya. Tuan-tuan beli apa? Tuan-tuan beli manfaat dia tu. Kerja buat dia. Kadang tuan-tuan beli masa. Tapi yang melibatkan jual beli juga. Kita bayar kan? Kita bayar titik peluh dia, bayar kerja dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tak bayar, berdosa. Pasal ini muawadah, pertukaran. Bila awak beri something, awak mesti dapat something. Tiba-tiba awak upah orang, suruh dia buat kerja, awak tak bayar. Dosa besar tuan. Bahkan Nabi sebut dalam beberapa hadis, esok-esok antara musuh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mengupah orang, tiba-tiba dia tidak membayarnya. Tua saya tukang rumah. Banyaklah orang yang berhutang tak bayar. Pasal setengah orang ni kan, patut buat rumah tu 10,000 repair ke apa, dia bayar 8, ujung-ujung dia pegang tak bayar. Paksa dah tak bayar. Atas saya pernah juga pergi kat kedai kan, makan. Member ada kedai, dia kata, putih ayah tak bayar lagi tu. Dah lah okey kedai, pakai jubah pula tu.
Apa? Boleh ke begitu? Tak boleh. Ada setengah orang dia tak bayar pasal apa? Malah aku bayar, buat tak comel. Tak buat. Buat comel tak comel pun awak dah berjanji nak bayar, apa kena bayar? Betul. Ada setengah orang tu, dia tak bayar habis sebab alasan dia, tukang buat tak comel. Tak ada kan tuan, dalam masyarakat kita? Ada lah, apa pula tak ada kan? Comel tak comel? Kalau awak janji banyak tu nak bayar, wajib awak bayar banyak tu. Dan kalau awak tak puas hati dengan kerja buat dia, awak minta diskaun atau minta pengurangan di atas servis yang dia buat. Itu baru dibolehkan. Kalau semata-mata awak tak bayar, dengan alasan begitu dan begini, dia buat kerja tak comel ke, dia buat tak lawa ke, sebenarnya tuan-tuan yang berdosa. Ya. Dah ada hadisnya. Baik. Itu ma'wadah. Dia mulakan dengan ma'wadah. Kerana ma'wadah lah paling banyak dilakukan. Ya. Sewa menyewa upah-mengupuh lagi. Tadilah. Tempuh menempuh. Sama juga. Bila kita tempuh, kita kena pastikan lah. Barang yang kita tempuh itu, kita tak boleh cancel sewana-wenanya. Oh, dia tempuh-tempuh. Patut tak jadi. Memang buat dah. Betul tak? Ada berlaku tak? Patut tak si bayar ganti rugi pula. Dah awak tempuh, memang tu dah start buat dah. Kalau tak jadi, tuan-tuan kena bayar pampasan. Ikut hak dia tak jadi tu lah. Sama macam buat mengupuh-mengupuh ni pun. Mungkin kita janji dengan dia nak bayar sekian-sekian sampai kerja habis. Tiba-tiba dia buat separuh jalan. Kita masih wajib membayar sekadar yang dibuat kerja. Itu kan tahun lepas lah. Saya kat umrah. Dia bawa orang pergi umrah. Duta dia pun orang terkenal juga. Tuan guru. Lalah, kena tahan dengan orang Saudi, kena hantar balik. Betul tak? Kan kecoh kan? Pasal cakap tu tak bayar balik kepada ni, hak pergi umrah tu. Boleh ke begitu? Awak janji nak buat servis umrah lah. Tiba-tiba umrah tidak terlaksana. Wajib awak bayar balik duit kau kata. Kau tu hak pergi umrah tu. Oh, saya dah tempoh kapal terbang, depa pun dah naik kapal terbang. Dah tempoh hotel. Memanglah awak tak perlu pulangkan ke semuanya. Tapi sebahagian yang depa dah guna kos tu, tak apalah. Tapi lebih kena bagi balik. Ini tak bagi balik langsung, semua. Dia kata dia dah buat kan. Tak kira buat gitu. Servis ni tuan-tuan, kalau tidak sempurna, kita hanya wajib ambil yang kita buat saja. Lebih tu kita kena pulangkan. Dan kalau orang tanya saya personally, saya kata sepatutnya semua duit-duit orang yang umrah tu wajib dikembalikan. Pasal dia tak boleh buat servis tu secara 100%. Dia janji nak buat, dia tak boleh buat. Tapi sekurang-kurangnya, koh-koh tu dia pulangkan lah. Dia tolak. Tapi lebih tu kenalah pulangkan balik. Mana boleh tak pulang duit langsung. Tuk guru tak tuk guru. Buat kerja tak betul juga. Minta maaf cakap lah. Buat duit ni tak kira siapa tuan. Ya tak? Jadi memalukan lah. Kerja tak clean dia kata. Okey, kemudian dia mula pula lepas tu jual beli yang diharamkan. Ini termasuk dalam konteks muawadah juga. Kemudian bahagian ketiga, akad perkongsian. Ini dia sebut sebagai uqudul ishtirak. Saya tak berkongsi Ustaz. Hari ni banyak kita buat perkongsian tanpa kita sedarlah. Bila tuan-tuan invest, tuan-tuan telah melakukan akad perkongsian sebenarnya. Pasal investment yang hari ni rata-rata pakai akad mudharabah lah. Memang dia satu bentuk perkongsian lah. Ya. Apa maksud perkongsian? Perkongsian ni maksudnya kita berkongsi sesuatu harta, satu aset untuk mendapatkan keuntungan. Dari ni semua sektor ada investment. Apa sektor yang awak tuan-tuan tak buat investment? Di peringkat kewangan lah. Semua ada investment. Ya. Hatta tuan-tuan letak duit di bank pun, kalau dulu semata-mata simpanan, dia sebut wadiah. Lah ni ada dah simpanan berpelaburan. Ada hak betul-betul simpanan. Tuan-tuan letak kat akaun simpanan biasa tu lah. Saya punya akaun tu. Tapi ada akaun simpanan, tapi dia berorientasikan pelaburan. Tu perkongsian lah tu, mudharabah. Cuma awak dapat sikit lah, bank dapat banyak. Pasal dia panggil pelaburan risiko rendah. Yalah. Tuan-tuan letak duit contohnya di BSN Premium, itu pelaburan.
Itu akad perkongsian. Dia panggil mudharabah. Ya. Nah, which is walaupun dia simpanan, tapi dia pelaburan sebenarnya. Cuma tuan-tuan dapat 1% je lah. 99% dapat kat bank. Cuma dia bagi peluang lah kat tuan-tuan untuk jadi jutawan. Tuan letak 3,000 selama 3 bulan. Anak tak ingat. 3 bulan betul-betul. Tuan-tuan letak 3,000, 3 bulan kot rasanya. Tuan-tuan tak usik, berpeluang lah dapat hadiah. Kukuk jadi jutawan. Dan memang ada orang dapat tuan. Saya bulan 1 tu hari, saya dijemputlah untuk beri kuliah muamalat di satu surau Jumaat di Subang. Lepas saya kuliah, saya sembang dengan salah seorang haji tu, salah seorang pemenang Premium BSN. Cuma masa dia tu ada 2 hadiah nombor 1. Satu duit 1 juta, satu lagi kereta BMW. Harga 500,000. Dia dapat kereta. Ada orang dapat tuan. Tapi ikut rezeki lah kan. Tapi nak cerita dia akad pelaburan. Lo ni bukan hanya BSN, banyak bank buat. Bank Islam buat. Nama dia akaun simpanan pelaburan Al-Awfad. Oh, saya masuk belakang tu. Pasal ada peluang nak jadi jutawan kan. Walaupun sampai tak ada jutawan. Tapi elok kot saya tak ada jutawan tuan. Kalau saya ada jutawan, tak mari dah kuliah ni. Tuan-tuan cari ustaz lain lah. Ya tak? Tak naik dah biba tu. Minta maaf lah. Saya pun siri. Untunglah saya ada jutawan kan. Mujurlah Allah Ta'ala tak jadikan saya orang kaya. Jadi orang biasa-biasa saja ya. Baru ni MBM pun buat akaun simpanan pelaburan apa nama entah saya pun tak ingat. Macam-macam lah kan. Ada perkongsian. Di samping perkongsian kita sama kita lah. Ya. Haji nak beli motor, duit tak cukup. Motor harga 5,000, Haji ada 3,000 je. Carilah kawan. Sama-sama beli, sama-sama guna. Ataupun Haji boleh buat satu lagi model. Tuan-tuan pergi cari kawan untuk beli sama-sama. Kemudian Haji bayarlah beransur-ansur kepada beliau. Dia ada 2 cara. Satu Haji pinjam dengan dia. Minta pinjam 2,000 aku tak cukup nak beli motor. Ya? Satu cara lagi, Haji beli sama-sama dengan dia. Tapi sebab undang-undang kita tak boleh letak 2 nama, tak 1 nama je lah. Tapi boleh sama-sama dengan dia pergi beli. Jadi motor tu separuh hak dia lah. Kemudian Haji beli daripada dia secara beransur-ansur. Ya. Haji duit 3,000, dia duit 2,000. Sama-sama beli. Lepas tu dia jual lah kat Haji. Ambillah aku bagi aku 3,000. Haji dapat untung. Kalau Haji bagi dia 2,000, Haji tak dapat untung. Sebab Haji bagi pinjam tak boleh ambil lebih. Tapi kalau Haji pergi beli sama-sama, share partner sama-sama, Haji boleh jual bagi Haji kepada rakan kongsi Haji itu walaupun dengan harga lebih daripada Haji jual. Tak riba ustaz. Tak riba lah. Pasal ini kita buat perkongsian dan jual beli sesama rakan kongsi. Itu pinjaman. Ya, ada benda ni dia teknikal aja. Yalah. Dan dia memberi hukum yang berbeza. Ya. Okey, sebab kalau Haji bagi duit saja, Haji tak tanggung risiko. Betul tak? Bagi pinjam je. Tapi kalau Haji sama-sama beli, Haji tanggung risiko. Sama-sama pergi beli, bawa balik motor. Kalau motor tu accident, siapa rugi? Kawan Haji ke dengan Haji sekali? Dengan Haji sekali. Tu beza tuan. Bagi pinjam dengan kita beli sama-sama. Kalau pinjam tak boleh ambil untung. Tapi kalau beli sama-sama boleh buat untung. Sebab di situ ada risiko. Dan Nabi sebut al-ghunmu bil-ghurmi. Kalau ada risiko, awak boleh ambil untung. Ya. Awak. Itu boleh buat duit tu. Siapa nak beli barang tak cukup duit, main tu pasal saya. Kita beli sama-sama, lepas tu awak beli dengan saya pula. Boleh. Tak ada masalah sama sekali. Atau ini halah riba. No, ini bukan halah riba. Ini jual beli yang genuine. Diajar hatta oleh Nabi sendiri. Awak ada risiko, awak boleh ambil untung. Kalau tak ada risiko, tak boleh lah. Yalah. Okey, kemudian akad perkongsian. Akad perkongsian ni adalah setengah-setengah tu. Yang ada hubung kait dengan kita. Kemudian akad tabarruk. Tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan ni semua dah kaya kan. Yang muda-muda ni masuk insurans. Insurans ada pelaburan di bawah akad perkongsian. Dia panggil tabarruk.
Baik, kemudian ada lagi pinjaman dan pengurusan hutang. Ya. Kemudian ada bab seterusnya, menghalang pihak yang tidak layak bertasarruf. Ni budak-budak orang gila, ya. Orang yang tidak mampu untuk menguruskan harta, tidak boleh diserahkan harta kepada mereka. Ni adalah hubung kait sikit sebanyak. Kemudian inilah amanah, wadiah simpanan. Bila kita diminta menyimpan satu harta, maka kita bertanggungjawab untuk menjaganya. Sebab itu tuan, kalau kita nak orang jaga harta kita nak balik kapung, tupang tak motor rumah dia. Ya. Kalau motor tu berlaku sesuatu, musibah, bala bencana, bahkan kecurian, sebenarnya kawan kita tu tidak bertanggungjawab untuk membayar pasang sama sekali. Jauh sekali untuk membayar ganti rugi kepada kita. Ya. Melainkan kalau dengan kecuaiannya lah. Malam tu dia tak tutup itu pagar. Macam motor kita kena curi. Itu baru dia boleh dipersalahkan dan boleh diminta ganti rugi. Tapi itu pun nak kena tengok juga. Ala kulli hal, simpanan ni kalau kita minta orang jaga, dia satu bentuk amanah lah. Dan dia terlibat dengan jaminan-jaminan tertentu. Ya. Kemudian ada pertandingan. Pertandingan ni kita panggil musabaqah. Orang Melayu kata musabaqah ni pertandingan Quran saja. Sebenarnya musabaqah ni apa-apa pertandingan. Dalam fiqh kita panggil babul musabaqah. The chapter of tournament. Which is pertandingan ni banyak yang okey. Banyak juga yang melibatkan judi. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya pertandingan-pertandingan biasa yang kadang-kadang melibatkan judi juga. Ni kadang-kadang pertandingan-pertandingan berasaskan jual beli. Awak beli, berpeluang mendapat hadiah sekian-sekian. Ada unsur judi juga tu. Sebahagiannya lah, tidak semua. Ya. Ataupun derma. Hari ni banyak orang buat derma, masukkan tournament untuk nak buat orang menderma. Very unfortunately, sebahagian pertandingan yang related to donation seumpama ini, atau disebut sebagai tournament link, apa dia panggil, judi yang berhubung kait dengan derma. Dia panggil gambling link donation. Berlakulah dalam setengah-setengah keadaan. Hatta saya personally pun tuan-tuan, saya pernah tegur seorang timbalan, bukan timbalan mufti, tapi jawatan kuasa mufti tu dia nombor satu lah. Satu negeri, minta maaf lah. Ya. Kerana dia bersetuju dengan satu anjuran derma yang disertai dengan pertandingan. Which is saya melihat pertandingan itu ada unsur judi. Saya personally hantar ke dia. Tak jawab pun sudah. Apa tak jawab? Jawab lah. Kalau awak kata okey, jawab lah kan. Tapi tak sejawab. Anda pun tak tahu. Sebab derma dia tetapkan bayaran sekian-sekian. Dan dengan harga sekian-sekian. Which is, kalau main tetap-tetap gini, dia ada isu sikit lah. Minta maaf. Jadi nak tengok. Jadi jangan ingat asal derma je. Di tempat saya tuan-tuan, dia collect derma besar-besaran. Satu bandar baru 90 ni. Di mana hadiahnya motosikal 3 biji. Motosikal hebat juga ni. Tapi tak adalah motosikal besar-besar macam tu. Tapi menarik jugalah motosikal pun besar-besar kan. Dan dikeluarkan kupon. Siapa-siapa yang menderma RM20 dapat satu kupon. Lalu layaklah dia mendapat hadiah daripada cabutan itu. Berebut-rebut beli kupon tuan. Ya tak? Tak kira ustaz, tak kira tok lebay. Pakat beli belakang kupon tu. Boleh tak? Secok jari judi. Minta maaf. Ya tak? Dia beli kupon tu dengan tuan-tuan pergi beli sport tu apa beza? Ya. 4 tahun lepas. Aku bayar zakat, dapat cabutan bertuan. Itu tak apa. Itu tak apa. Sekejap. Okey. Dia cabutan bertuah ni, sebahagian dia okey. Sebahagian dia okey. Antaranya bila hadiah tu daripada pihak ketiga. Dan kita menyumbang, tak ada ketetapan apa-apa. Awak sumbang, kemudian berpeluang mendapat hadiah. Di mana hadiah pihak ketiga? Clean. Setakat cabutan bertuah. Siapa-siapa yang membayar zakat, layak untuk cabut tu tak apa. Dia tak bayar apa-apa kan. Dia sekadar
Nak bayar. Ah. Nak Tak apa. Itu nak itu dapat iPhone. ya. Mungkin tak apa elok lah kan. Tapi dia tak bukan judi. Ya. Selagi mana hadiah tu daripada pihak ketiga, selagi mana dia tidak melibatkan bayaran dan hadiah daripada pihak ketiga, maka dia bukan judi. Ya, macam zakat. Hadiah tu memang daripada dana zakat. Kadang-kadang daripada penyumbang-penyumbang tertentu yang bagi. Jadi isu hadiah dia tak ada lah. Cuma kalau awak bayar zakat kerana dapat hadiah, tak comel lah situ. Tapi dia tak ada unsur judi lah. Ya. Dia kalau ada bayaran tertentu, tetap pula tu, dan hadiah daripada bayaran yang kita bayar. Confirm judi lah. Ya. Awak. Jadi nak cerita, ada jual beli. Kalau melibatkan pertandingan, dia jual beli. Baru-baru ni pun Dr. Zaharuddin, saya ingat dalam sebulan lepas tu, dia ada keluarkan garis panduan tentang jual beli yang berorientasikan atau yang menawarkan ni, jabatan-jabatan bertuah ni. Yang mana sebagainya boleh melibatkan judi, jadi dia bagilah beberapa solusi bagaimana. Ya? Nampak? Jadi cerita dia ada judi jugalah tuan. Derma pun tak terlepas. Ya? Sebab tu nak kena tahu juga. Ya? Ada satu tempat juga di Baru Sungai Buloh lah. Satu pusat pendidikan pada Saudara Tusil lah. Tadi dia jual kupon. Satu kupon RM20 untuk dapat motosikal. Ya? Satu lagi, apa nama? Dia jual kupon, kemudian kupon tu dimasuk ke dalam tabung, dicabut juga. Sama macam tu juga. Tapi hak tu RM20 satu kupon. Hak ni satu kupon dia jual RM5. Tak kisahlah RM5 ke RM20. Janji, awak bayar, dicabut daripada bayaran awak. Maka judi ya. Okey, kemudian ada lagi dia bincang akad, uruf, kemudian adab dan akhlak lah. Ujung sekali, dia buat masuk doa ketika memasuki pasar. Ya. Ala kulli hal, bab-bab yang dinyatakan dalam buku ni amat bersusahlah untuk kita yang baru memulai untuk nak belajar akad fiqh ini. Dan mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak pendedahan ya. InsyaAllah ta'ala kita dah insya lama dah. Tak azam lah ni deh. Allah. Tak apalah tu. Cukup setakat dulu. Untuk bulan ni, kalau ada soalan boleh tanya lepas kuliah lah. Dan kita berjumpa lagi lah pada kuliah yang akan datang. Di mana kita akan mula baca bab yang pertama tu lah. Itulah bab pendahuluan. Di mana penulis membicarakan tentang kenapa kita perlu belajar fiqh muamalat. Dan komponen-komponen dan elemen yang penting yang ada dalam muamalat. Ya. Dia ada beberapa elemen yang akan kita belajar lah, ya, sebagai pendahuluan lah sebelum kita masuk kepada akad-akad dan praktis dalam muamalat itu sendiri ya, insyaAllah ta'ala. Aku Lukul Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita nanti sebagai kafarah dan surah Al-As.